Okay, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana teknik tambah dengan mudah, di mana setiap hasil tambah dua nombor yang melebihi 10 atau sama dengan 10 akan dikumpul dengan tanda ini, dan digit kedua akan diletak di sebelah nombor yang ditambah. Okey, sekarang kita lihat contoh. Okey, untuk ini 6 tambah dengan 4 sama dengan 10. Jadi 10 ini kita kena kumpulkan menjadi satu sifar. Satu sifar ini kita akan letak di sini, nombor yang kedua. Okey. Jadi kita akan tambahkan sifar dan 5 sama dengan 5. Okey, tidak ada pengumpulan berlaku sebab tidak melebihi 10 ataupun sama dengan 10. Sekarang kita akan tambahkan 5 dengan 9. Okey, menjadi 14. So ini kita kena kumpul menjadi 1, 4. Dan 4 tambah 8 menjadi 12. Jadi kita kumpul 1, 2. Okey, 1 ni merujuk kepada 10 dan 2 ni merujuk kepada 2. Jadi 12. 2 tambah dengan 7 jadi 9. Okay. 9 tambah dengan 7 jadi 16. So 6 ini kita akan bawa ke bawah dan dia menjadi jawapan kepada rumah SAR. Kemudian kita akan hitung berapa jumlah yang kita telah kumpul. 1, 2, 3, 4. So kita tulis 4 di atas. 4 tambah 2 sama dengan 6. 6 tambah 3 sama dengan 9. 9 tambah 4 sama dengan 13. 3 tambah 7 sama dengan 10. 0 tambah sifar tambah 7 sama dengan 7. Dan 7 tambah 5 sama dengan 12. 2 tambah 8 sama dengan 10. Jadi sifar ini kita akan letak di bawah. Kira semula berapa yang telah dikumpul. 1, 2, 3, 4. Jadi kita tulis 4 di atas. 4 tambah 3 sama dengan 7 tambah 9. 7 tambah 9 sama dengan 6. 6 tambah sifar sama dengan 6. 6 tambah 8 sama dengan 14. 4 tambah 4 sama dengan 8. 4 tambah 9 sama dengan 17. 7 tambah 8 sama dengan 15. Jadi 5 kita letak di bawah. Okey, berapa yang dikumpul? Ada 4. Jadi kita tulis 4 di atas. 4 tambah 8 sama dengan 12. 2 tambah 7 tidak lebih daripada 10. Jadi dia 9. So 9 tambah 6 jadi 15. 5 tambah 5 10. Okey, sebab dia sama dengan 10. Sifar tambah 3 3. 3 tambah 6 9. 9 tambah 6 15. Di sini baru kita kumpul sebab dia lebih daripada 10. Okey, jadi 5 kita letakkan di bawah. 1, 2, 3, 4 yang dikumpul, tulis 4 semula di atas. Okey, 4 tambah 5 9. 9 tambah 6 15. 5 tambah 8 13 dan 3 tambah 8 11. Okey, melebihi 10. Jadi kita kumpulkan 1 tambah 3 tidak melebihi 10. Jadi kita letakkan 3 di bawah. 1 tambah 2 maaf 3. Jadi berapa yang telah dikumpul? 1, 2, 3. Letakkan 3 di atas. Dan 3 ini tidak ada penambahan lagi. Kita turunkannya di bawah. Dan jawapannya adalah 335.506. Itu saja. Semoga bermanfaat dan sila latih setiap hari untuk ini. Untuk menyemaknya boleh gunakan kalkulator dan latih setiap hari untuk lebih mahir dan ingat sampai bila-bila. Terima kasih.